Saudari, Sekang Kim Siang dan rakan saya Jerry dari Kang Commercial Advisory dan CC Advisory. Jadi hari ini kita punya topik ialah Sabah berkukuh keselamatan Exxon guna teknologi AI. Jadi kerajaan negeri terus komited mengkukuh keupayaan keselamatan di zon selamat Sabah Timur Eskom. Jadi dengan penggunaan teknologi canggih termasuk kecerdasan bantuan AI bagi memastikan kestabilan negeri sentiasa terjamin. Jadi Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur berkata langkah itu selalu dengan rangka Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 yang menekankan pemodenan sistem keselamatan melalui penggunaan teknologi seperti drone, radar, serta analisis data raya biodata. Jadi seiring dengan SMJ 2.0, kita mau agensi keselamatan memperkasakan penggunaan AI dalam operasi supaya sistem keselamatan bukan sahaja kukuh secara fizikal, tetapi juga dari segi digital katanya. Jadi Haji Ji menegaskan aspek keselamatan merupakan asas utama dengan memastikan kelangsungan pembangunan ekonomi negeri serta menarik keyakinan pelabur ke Sabah. Jadi pelabur hanya akan datang jika yakin keselamatan bayaran kita terjamin, sebab itu pengukuhan keselamatan amat penting katanya. Jadi sampai sinilah saya sarankan platform ini kepada Jerry untuk mengulas sedikit tentang hal ini. Jerry. Sabah berkukuh kesabaran guna teknologi apakah manfaat dari perancang keuangan Sabah. Menarik pelabuhan luar dan dalam negara. Haji menegaskan bahwa keselamatan dan pembangunan ekonomi ada kait rapat. Tanpa menjamin keselamatan yang kukuh, keyakinan pelabur akan terjejas, aktivitas ekonomi akan terhalang, dan kesejahteraan rakyat turut menderita. Kawasan seperti Lada itu sempurna dan senang berpotensi yang besar menerima aliran kawasan baru apabila persepsi keselamatan baik. Membuka potensi ekonomi biru. Sektor maritim dan ekonomi biru dikenal pasti sebagai pemanju pertumbuhan baru di bawah rangka kerja Sabah Maju Jaya 2.0, menghukumi perikanan modern, pelancongan marin, serta pembangunan bandar pesisir dan sumber. Namun jika semuanya hanya direalisasikan sepenuhnya, jika Sabah kekal dengan cukup meningkatkan penampilan pelancongan, menambahkan situasi keselamatan izon, dampak pada peningkatan ketimbang pelancong domestik dan antarabangsa di rantau ini. Secara langsung menjana pendapatan bagi industri hospitality, pengangkutan dan perikanan. Kecakapan kos operasi keselamatan. Kerajaan negeri komitmen untuk meningkatkan upaya keselamatan melalui penggunaan drone, radar, dan analisis data usaha bagi pemantauan lebih menyeluruh dan bertindak bebas lebih panas pada ancaman. Pembangunan bandar Sabah mempunyai garis pantai strategik sepanjang lebih 1.400 km dan berfungsi sebagai barisan hadapan negara di Borneo dan Laut Sulu. Keselamatan yang lebih kukuh akan membuka peluang pembangunan bandar Sabah. Setakat ini penyampaian saya. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan saya Jerry untuk mengulas tentang hal ini. Jadi sampai sini sila like, subscribe, dan sokong dan share. Terima kasih.